boleh bandingkan harga kami lah. Bermula dengan lobi di bawah. Dalam masa 2 minggu kami buka kafe di atas. Kembang tu maksudnya bunga. Kembang. So bunga kan. Set bunga lah. So kembang. Walah, inilah kulit rusa. Kulit rusa Axis. Kita hidang dulu. Wow, memang terbaik ni, memang sedap. Kuah dia memang sedap. Dia urut seluruh badan, tapi dia lengkap kepala sampai kaki, depan ke belakang. Yang ini kita terbitkan buku daripada segi pengalaman kita sendiri yang ada anak yang berpelbagai datang dekat kita. Ini pokok durian Ini durian, ada musang king, ada tupai king, ada duri hitam, ada tupai king dari lettuce lah. Kalau ada original, nanas, coklat, Cadbury, pandan kaya, and kacang merah. Dia jadi inilah menu-menu killer yang ada kat sini Inilah menu killer yang kita bakar selama 4 ke 5 jam macam tu. Okey. Katakan coklat buatan tangan tadi macam itulah. Oh, ni buatan tangan. Dah ada. Okey. Lepas tu kita ada yang katakan coklat salutan. Cabaran terbaru online, banyak barang online. Cara yang Kalau putih berat sekali, kita jadi Dia lambat. Lepas tu dia rasa macam berbaloi yang dia beli dan dia love. korang rasa macam Covid melanda, jadi terpaksa tutup kedai. Yang ni Jadi memang pasta salted egg. Terus Melayu telur masih. salted egg Kan bila masak ni kadang-kadang tersalah campur aditif, bahan tu rosak. Kita dah tak boleh jual. Buang. Rumah Bagan Zakaria ni itu juga dikenali sebagai rumah kuning. Mesin heat roller tu dia akan panas, dia akan transfer daripada kertas sublimation kepada fabric. Family tak percaya kita boleh berjaya dalam bidang fotografi. Kan? Dan 1,500 ni. Opah. Macam mana opah? Kuah tu pecah minyak tu, wangi minyak kacang tu. Ini Kalau banyak pisau lapah ke apa sepedas ke, banyak pakai air. Sebab air saja. bila kita ada air minum tu merasa sedap sikit Ya, seseronok minum. Saya percaya pada token saya yang lebih selesa. Jadi Highter tu ni dia macam satu ukiran. Betul, minyak kena betul-betul panas supaya dia akan kembang naik terus. Ni memang jadi ni. Kuah tu memang sedap ni. Dia tak pedas sangat. Perapan. Coklat, banana muffin, strawberry muffin, vanilla. lepas tu dia orang akan ambil dari Dubai lah and shoulder tu. Tapi customer feedback kebanyakan sebab sos. Bila Jabatan Pertanian minta saya hantar produk untuk dipertandingkan, kita buatlah macam mana yang kita suka tu. Kasihkan bahulu. Lepas tu agak-agak kering yang masih dalam proses sebab terlampau cepat habis stok. Lepas tu putu. Wow. Macam mana rasa? Wow. Saya punya purata pengeluaran sedang RM10,000. Mungkin ada banyak lagi yang white coffee. Black garlic coffee atau Oreo lah. Black garlic mocha. Signature dia brown sugar. Yes. produk ni, orang kata paling mudah. Kita beli barang hari ni, besok kita dapat proses beli jual. Produk akhir dia. Siap packaging dah cantik apa semua, dah ada CJ halal. Dah ada CJ halal. Dah ada CJ halal. Ni Dah siap. Memang dah siap. Jadi proses dia keseluruhan itu berapa lama tadi, Puan? Ini ambil masa 3-4 jam. 3 ke? Lontong. Lontong salah ya. tengok dalam paket tu. Dia pendek-pendek je. Ni yang panjang? Mula dia masuk rasa coklat tu, dah gigit nak telan tu. Rasa gepek pisang tu datang. Potong blok, korek blok dalam bahasa-bahasa format lain. Tapi kita panggil nasi goreng opah. Nasi goreng opah? Ya. Kenapa tu? Opah suka meatball ke macam mana? Sebab dia ada orang dengan Tak mana tak. tak banyak badak. Oh ya, betul. buat habis. Setakat ni alhamdulillah lah. Tak senang tangan ni lah. Ini Oh, lain. Ya, dia kekosongan dia lah. Apa beza keistimewaan dia aiskrim ni? So, ikan loma dia macam spesies salmon. Kita pakai salmon Malaysia, dia buang telur, dia akan naik. Kena dengan suasana macam ni. Yang ni kita pakai chicken chop size M. Makna size yang sebelah. Betul lah, Cik. Chicken chop yang size yang Duduk, kemudian kita tutup dia. Jaga tengkuk tu. Wangi bahulunya. Dia macam crunchy kat luar ni, lepas tu dalam dia. Dubai produk Perak. Quality antara bangsa. Saya Cik Razali, sampai kita jumpa lagi. Jangan lupa follow, like, comment and share. Usha Usahawan. Assalamualaikum.